Ini macam ada dapat tarik kasar. Alhamdulillah guys. Tengok. Kita lalu gelombang dia guys. Okay, belum angkat. Oh, orang nak kali tak boleh tunjuk ada. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Bagan Angler guys. Hari ni aku besok berapa ni bulan Amin? 18 18 bulan 12 last trip jigging aku untuk tahun ni. Jadi korang boleh stay tune. Sekarang ni aku baru sampai homestay. Sekarang tengah set up barang. Korang tengok. Right. Tengah set up barang semua guys. Tengah set up barang. Dia pun tengah set up barang. Ada lagi 3 player belum sampai. Dia orang tengah on the way. Okay, kita tengok besok hasil ni macam mana. Mudah-mudahan kita gasak guys ikan-ikan pelagic. Sebab PD ni dia popular dengan ikan-ikan pelagic macam talang, sagai, airbag, tenggiri. Dia punya jackpot dia gerong belang lah guys. Kalau boleh kita nak cari yang tu. Mudah-mudahan ada besok. Semoga cuaca cantik besok. Stay tune. Tunggu besok. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Alamak, hujan pula. Ni cuaca tak berapa cantik ni. Hujan. Mudah-mudahan nanti hujannya anu lah guys. Hujannya reda lah. Gelap lah pula. Okey lah. Ni aku nak keluar pergi sarapan. Lepas sarapan terus pergi ke JT sana. Set up apa yang patut. Jumpa kat JT lah senang macam. Tinggal sarapan dekat nasi lemak bubur. Nasi lemak bubur. Tinggal sarapan jap. Ni player separuh lagi kat uyung ni. Dia sekali kat lima besok ada. Boleh mantap. Okey, aku dah sampai dekat Marina. Ni tengah tunggu tekong. Korang tengok dulu tak macam gini tau. Mungkin itu hari kena ribut teruk sial Marina. Itu hari cantik. Dia punya susunan tempat apa bot dia. Kalau orang tengok view dia hancur. Yang ini dulu sampai ke tengah sana tau. Bot-bot semua susun ke sana. Ni sekarang semua ke tepi semua ni. Gila hancur. Ni sekarang tengah tunggu apek. Tak tahu mana satu bot dia. Sebab dengar macam bot baru ni. Kita tengok. Kita tak tahu. Kalau dulu botnya kecil. Ni bot ni macam dah besar sikit. Okay, aku dah siap loading barang untuk keluar ke sini. Jadi tinggal tunggu tekong. Okay, jom kita tengok senjata dia orang. So guys, senjata barang ini sahabat baru kenal tadi. Alhamdulillah. Ada orang lama ni. Bot tu. Okay, aku sekarang dah sampai kat bot. Aku naik dengan Apek sekarang dah ada 3 bot guys. Senang. Cuma lagi satu bot belum turun lagi. Lagi satu bot dia juga. Ini sekarang aku naik dengan Apek. Jom kita luncur tengah laut. Okay guys, aku dah nak keluar. Mudah-mudahan ada manis-manis. Tekong kita Apek. Siapa tak kenal tekong tersuhu PD Kurnia Apek Syariman. Tengok guys, berapa duit kena ada benda ni. Korang tengok. Ini sewa berapa lah ni. Ini jenis parti-parti tengah ni. Aduh guys. Dapat naik ni pun alhamdulillah. Padu. Boleh naik bang. Sekarang aku dekat Marina. Tengok rata dia juga. Orang puji. Kalau tak dulu kat sini tempat kau parking semua kemudahan ada gila. Besok pagi tu dia kata kan. Lamanya tak naik bot Apek. Okeylah, dulu aku rajin naik. Tapi tahun lepas tak ada naik. Tahun tu aku tak ada naik ni. Ni tahun ni last sebelum sambut 2026 guys.
sampai spot. Jadi tunggu dulu. Kuatnya. Sampai spot guys. Kita dah sampai spot. Logik. Mana tahu. Ada yang sambut. Come on. Tiada yang sambut. Okay guys, kita buang lagi. Mana lah tahu ada yang sambut kan. Barang-barang banyak guys. Mana jig aku main tadi. Zik pro mana zik pro. Kita tembus guys. Aduh, lama tak hari ni. Ini jenis style apa buat tengok. Macam ni untuk cari sagai kata dia. Untuk main sagai. Mudah-mudahan ada lah guys. Naik. Pagi. Itu dia tu, gulung yang mulai. Tak tahu kan tadi. Inilah yang potong tali aku tadi ni. Ini yang potong tadi ni. Engkau ni. Aduh, lesen. Aduh, apa nak? Tondan orang panggil. Gulung jangan drag. Kesakan drag Gulung je. Dia bukan kolam pak. Sebab ikan ni nak kena lembut. Saya ni pak. Dik sebalas. Jangan buka. Oh, lupa. Gulung je. Oh, lawan. Okey guys, kena. Dengar. Gulung ya. Kena, alhamdulillah. Gulung ini pak. Bagi cakap. Dekat sikit dek. Kena juga akhirnya. Wah. Jangan kedorang. Kayu je pak. Kayu je. Aku yang kayu lah berkata. Dia buat. Kau dapat besar? Dapat ni. Wow. Jangan hold. Hold macam main dia. Kalau hold dia koyak mulut dia. Oh. Kayu je pak. Belum je. Jadi tali tu masuk keluar lalu. Okey. Apa pusing je. Tak apa. Jangan layan dia. Biar dia. Tinggi ya pak. Pusing. Ya. Satu jam. Okey, yang belakang buat naik tu. Tak boleh cara pun. Ada dia. Jalan. Baik-baik. Jangan baru dapat ni, tak naik lagi ni. Karau je seperti tadi. Wah, pergi naik. Baru tahu macam mana. Bye-bye, dah telik awal lagi. Jangan. Belum, tu mata tu.
je. Belum je. Daya ni. Biar sampai dia penat. Woo! Dia memang penat main ni. Mana dia? Lah. Kosong. 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 Tak lepas. Tak ada lah, longgar. Takkan lagi kita dah sampai kan dulu lah. Ha? Takkan lah. Oh ya. Jangan kena macam tu. Style dia. Ya. Kata drag. Bagus dah. Aduh, hai. Putus. Dengar, dia kecil. 30 dah habis. Putus. Tak apa. Tak ada rezeki ya guys. Sana tu masih ada lagi tu. Tak naik-naik lagi tu. Abang usah salah apa itu. Jangan main rod. Dia tak dapat sampai. Tunggu dia kena lebar kan. Kalau salah dia memang dia terlepas. Abang guys. Kedai je. Tahulah tu. Sikit je dia boleh tak naik dia. Bye-bye. Aduh, hai. Belum ada, tak ada rezeki lah. Oh, dia nak kena pakai 30 jugalah Ni 30 apa? Aduh, hai. Sana tak naik lagi tu. Oh tu. Kena potong Talang. Lesen saya. Aduh. Lesen saya. Talang tu. Talang besar. Talang. Walang. Dia nak kena jual lembut tu. Cantik tak? Tunggu lagi, nanti, Ben. Nanti tu. Naik. Ada baik ni ah. Ada player. Macam tu ah. Buat pula jom. Ini main ni. Sekejap. Potong kat main. Hai guys. Ada bantal makan orang belang. Bantai sini lah. Tak lagi. Okey. Kita saksikan karau sampai lebam kata Apek. Tengok apa? Barakuda. Barakuda. Astaga. Makan gambar. Makan sapu. Makan gambar bang. Jabang ni kan ngeluput. Baik. Bagi lepas dulu, relax dulu, sabar dulu. Garang abang, balik punya apa? Garang ni. Ini bukan. Sagai tak saksa kan ini. Inilah dah saksa kan. Kasih. Orang baru standby tai. Yahoo. Kita sudah ada gang. Super strike. Ada kena sagai. Dia punya game dia sini lain. Dia kena gulung je. Kau lepam takut rambut. Kau kena juga. Jaga-jaga tali aku bawah ni. Empat orang strike. 4 orang. Main sana. Dia batu bobot kena buat. Tapi tu tolong lah. Tapi dah ajar dia ke belakang ke lepas. Sangai. Kita jadi weku ni. Jangan tak.
Awak dah habiskan wah. Ha. Oi, ada. Oi, Jangan tunggu Apek, tunggu Apek. Jangan angkat dulu, biar dulu. Biar, jangan kelang kabut. Relax je. Relax je. Ya. Rekod Jaga aku punya kat sini. Alhamdulillah guys. Okey. Hijau dengan Tamik. Tadi aku tengok dia main pusing-pusing begitu. Kawan ni. Ada pelik ni ah. PD Kurnia mantap. Woohoo. Inilah tekong dia guys. Apek. Siapa tak kenal. Sabar men. Sabar. Abang tu kali bang. Relax. Kalau layan mana sedap. Hai. Lepas ni bini kau dah tak marah awak habis dulu. Okay guys, landed satu sagai. Aduh guys, 3 ekor strike guys. Habis aku nak ambil gambar macam mana guys, tak boleh. Tak boleh nak ambil gambar sebab aku pun ni kat anu. Ambil gambar. Tengok tu. Tak. 3 ekor strike guys. Satu lucut, 4 ekor. Padu-padu mantap PD Kurnia. Tekong Sharifan Apek. Okey. Padu. Alhamdulillah guys. Tengok baru pukul berapa. Ada sikit rezeki. Ini belum pergi tempat spot lain lagi, baru main-main kat sini je ni. PD Kurnia mantap. Apek Sariman Tekong. Dah nak tu. Jangan pull. Jangan nak tekan-tekan lah yang hilang lah. Dia masa tu tarik dulu. Mak kita nak bagi dia buka kaki. Alah. Nampak? Kan ni sensitif, susah nak dia. Kalau kita lambat sikit je, berhenti kejap, tu. hilang dah. Eh? Aduh sayang, dah boleh. Mana ni? Air sikit. Aduh, Apek apa aku dapat. jangan berhenti. Belum. Gulung je, jangan berhenti. Dia panggil. Saya ambil kan Apek. Engkau kena tahu orang tu berapa puluh tahun kat sini gila. Akan naik lagi. Dah pakai. Kita tangan nyawit macam mana tu lah. Ada. Jangan pam. Jangan pam. Gulung je. Buat teh Jepun. Lepas tu cakap Jepun. Lain saya. Strike gas, strike. Sedapnya bunyi lagu. Okay. Ni ada strike. Ada strike. Tapi aku tak boleh rakam kan. Aku kena mancing juga. Aku nak mancing juga. Naik lagi. Alamak. Tahu. Yes. Landed lagi satu. Rasa kan? Yes. Buat sakit baru awak. Man. PD Kurnia. Man the best. Fish on. Fish on. Santai. Dia boleh buat ikan. Kerana pula ikan dia pahala sana. Tali. Aduh sedapnya, tapi kena lembut-lembut. Sini teknik. Sini dia punya teknik dia lain guys. Kau tak boleh hook, tak boleh apa. Kalau fish on dia terus karau je. Jangan kau nak pam-pam. Aku dah tadi terkena pam sekali, hilang terus. Dia kena main gini lembut-lembut. Dia pondan. Bak kata Apek. Drag apa dah? Lama-lama dia lembik. Buang bola putih. Sampai dari tu kita tak dapat apa-apa. Kita dah nampak kan? Mari kita bersantai guys.
Ini memang lembut lah ikan. Ikannya lembut je. Tak boleh pam, tak boleh apa. Tu lah. Air siapa ni kena hati kan? Kau dalam ni. Sekejap. Tengok guys. Lihat tak lihat. Nampak. Tengok guys. Sagai. Belum. Kita main kasih sayang. Okey, tiga-tiga awak naik. Dah lepas. Dia dah nampak. Mudah-mudahan. Wih. Pegang terus. Yes. Oh. Gorgon. Gorgon kan. Alhamdulillah. Ini jadi. Okey bro, angkat. Oh, orang dah kali dah boleh tunjuk ada. Dengar cakap tekong. Sana ada lagi guys. Sana ada lagi. Sana ada lagi. Kita tengok. Kita tengok. Jadi kan dia macam kosong je lagi. Ada balik. Naik atas satu. Ya tadi tu. Lambat lagi barang. Jangan kosong naikkan terus. Jangan. Selagi dia dalam air belum tentu lagi tau. Aku pun seram tau. Selagi dia dalam air mesti. Belakang buang itu. Wah. Buat rakam tu lah. Ya. Awak takut situ. Sikit lagi nak naik, sikit lagi. Sikit lagi. Jig wak. Jig tu bawa. Patah orang ni. Takut mata kain sangkut orang. Dah nampak? Belum. Boleh tak kena. Buat alur dekat orang aja. So ni. Dah nampak leader. Tak nampak lagi. Wow, patutlah dia rupanya. Ini yang kita cari. Ini dia. Aduh, hai. Dia gigit-gigit gitu je. Ada ni. Dia gitu drop terus. Oh, lupa. Fish on. Tengok dulu. Habis time kau strike, aku strike macam mana? Aku nak ambil. Talang lagi. Kan, kalau menggelitik-gelitik macam gasor je. Gasor tu. Mantap asyik. Gila. Jalan-jalan Kian. Ini jalan-jalan Kian kalau nak tahu. Okay. Strike guys. Betul lah. Jadi penonton. Karau-karau kita main. Oi, best way. Tu tak nampak tu. Kita main selamat je. Tengok dia punya tekong dia. Itulah tu ngajar aku. Baru dapat. Nampak. Aduh, jangan lepas. Oh, macam tu. Padu. Okay. Lagi. Sedap gila ni. Steam limau. Padu mantap. Ada juga sabar guys. Dia jeging tapi mungkin orang lain. Strike lagi. Oh, nampak. Mantap lah nasi. Padu apek. Kaki sagai lah tahun ni. Sagai. Tengok mulut dia rabak dah. Rabak dah, nampak tu. Pecah abang. Lagi. Sebab tu kena main slow. Slow motion. Rabak. Alhamdulillah. Kita main cara selamat kata apek.
Dia jahat sebab dia kena main lembut. Angkat Naik lepas tak guna tu kan. Pedaknya, ya Allah. Tapi itulah pakai spinning memang sedap betul ni. Hehehe. Mana ni? Kayu tu. Min. Alhamdulillah. Okey. Saya berjadi. Sedap betul lah, Pek. Right. Okay, aku punya tangan dah macam nak melecet. Jadi baru pakai sarung tangan, guys. Lupa pula ada sarung tangan, guys. Ada sarung tangan sampai buat tu. Aduh, barulah pakai sarung tangan. Lupa ada sarung tangan. Bila demam je. Bila demam. Okay guys, sekarang tadi dah settle main sagai. Alhamdulillah, dah sah juga. Cuma aku tak boleh ambil apa maksud tu? Tak boleh ambil banyak video sebab bateri aku pun tak banyak ni. Aku bawa cuma 3 biji je. Nak kena save bateri untuk sampai petang. Tapi yang ada lagi 2 bateri tu aku dah charge guna power bank tapi tak tahu berapa lama. Okay, sekarang nak pergi tempat spot talang pula. Kita main ikan pelagic pula. Lepas kita main spot talang, lepas tu nanti mungkin kita pergi ambil spot GT ke. Sebab tadi sagai dah settle. Sekarang ikannya dah tak nak buka mulut, jadi kita pergi main talang pula. Nanti kita tengokkan strike power guys. Kita dah sampai ke tempat spot talang. Kita nak try tengok ada sambut ke tak ada. Okay guys, ini macam ada dapat tarik kasar. Dapat yang tarik kasar. Weh, kau ke sini lah, Bai. Ke sini. Yang mana ikan tu pandang ke apa ni? Yang sentap. Pam jangan sentap. Lalu sini. Jalan. Layan je. Ini rezeki. Mana dia tu? Tengok. Tengok dah. Oh tu. Patut lah. Macam nak mampu. Aduh, JT. Ayi, koko. Patut. Terima kasih Apek sayang. Patutlah macam nak mati lah kan. GT ni gila. Patutlah macam nak apa. Trip padu mantap. Dapat GT weh. PD Kurnia mantap. Sayang. Kayu GT bye. Ini barulah nanti. Kita main slow jig. Tadi slow jig ada landed satu giant traveler GT. Alhamdulillah di PD Kurnia. Dia terbiasa je lah. Kita biasa. Jangan angkat tinggi sangat rod. Nanti ikan hilang. Karau lah. Jangan angkat belum tinggi. Karau. Alhamdulillah kali ni. Ada strike. Apa tu? Oh, karang punya. Bukan naik karang. Tengah lautan ni. Kan strike tadi. Tinggi sangat tadi. Satu pokok ikan tu. Macam Apek yang depan cakap. Tu dia. Baru cakap. Ini jadi tu. Tengok umpan. Santai. Santai. Okey, kena lagi. GT mungkin GT. Bukan GT. Tak apalah, aku bawa naik lah.
Yang penting aku ada video je. Kena lagi, kena. Kejap. Woo! Amin, tengok lembu. Kena lagi guys. Bukan GT ni. Kita tengok apa? Jangan sampai tolong. Oi, jenah. Wow, jenah siap. Tengok ni. Bantal guys, tidur malam bantal. PD Kurnia Terbaik. Aduh sial. Tengok. Bantal sial. Sekali naik barang lah. Kau sekali naik barangnya baik-baik apa? Okay, sekarang dah pukul 2 lebih. Tadi jigging dah tak nak makan. Kita try pergi main motor pula. Ni kita cari spesies si kamera pula. Tadi masa main jigging dah ada dapat spesies yang boleh-boleh, yang sedap dimakan. Okay, lepas ni kita pergi cari ikan mega pula. Kita tengok ada naik atau tak ada naik. Janji aku. Naik. Sekejap. Lepas tu mana aku dah habis? Mana ada buat dia ambil tu. Macam ada guys, tapi tak tahu lah ikan apa. Turun lagi eh? Sekejap. Bagi tekan tu boleh habis. Woo! Ramu. Oh, dapat? Ramu. Oh, itu masak anu sedap. Berasa. Jangan. Merah tak nak buka mulut dah guys. Dia tak nak makan. Ni kita turun ke bawah pula. Kita cari spot-spot yang apa. Ni nak pergi cari try main jig balik. Cari bantal pula. Tengok dia nak makan ke tak. Ni sekarang tengah on the way guys. Cuaca alhamdulillah lah hari ni boleh kerjasama. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Strike. Ya. Macam nak perempuan juga awal. Balik senang. Sok. Wow. Rumah besar lah. Oi. Aku pakai isi dia tau. Aku pakai isi rumah. Mana? Makan dia. Dia makan dekat mana? Dia makan dia ya. Kapal besar Transtelica. Nak cakap nak sebut dia punya nama pun macam susah. Sekarang ni dah turun bawah. Sebab korang tengok Aduh, wow. Gelap kau. Ni nak try cari sagai lagi. Tengok kalau ada. Lepas main sagai kita balik lah. Sekarang pun dah pukul 5 lebih. Okay, stay tune guys. Nanti kita tengok hasil apa. Guys, tu satu. Dia boleh lupa kan? Dia boleh lupa satu. Dia boleh lupa. Berlupa. View satu. Ini terang. Barat gelap. Sekarang mau ke dekat.
Tembak gelombang dia. Gelombang dia. Itu lalu gelombang dia, guys. Masa kita nak tempuh lagi satu tu, guys. Oh, kita dah masuk zon hujan dah, guys. Mahu mendung. Kita dah masuk zon hujan. Okay, kita tempuh lagi satu gelombang. Gelombang kapal ni. Oh. Ni aku punya barang lah, safety. Baru nak sampai guys. Oh, gelombang terpadu, guys. Alright. Seram sejuk, guys. Gelombang padu, guys. Ada gelombang dia. Seram. Tengah kita pergi cari spot lagi. Yang waktu petang ni ikan aksen tak nak buka mulut. Ikan tak nak buka mulut malam baru petang. Alhamdulillah, guys, tamat kita trip PD Kurnia. Hasil nanti kita tengok dekat jeti. Hasil padu, guys. Ni ikan-ikan yang sedap-sedap dimakan hari ni, banyak dapat. Terima kasih pada Tekong Apek Sariman yang biasa layan kita orang dengan baik dan mencari spot-spot yang padu-padu dan ikan-ikan yang padu-padu. Terima kasih banyak-banyak pada Apek. Kalau korang nak naik dengan Apek, korang boleh pergi tengok dekat TikTok dia, ada nama PD Kurnia, Kopi M itu. Sekarang Apek dah ada 3 bot. Kalau dulu dia satu bot dia sekarang dah ada 3 bot. Kau boleh pilih nak naik dengan siapa. Jangan risau, 3 bot semua padu. Korang tengok, guys, dekat sana tu ada macam satu puting beliung tau. Kalau korang nampak lah kat sana. Ni sekarang dah gerak balik. Sebelum jadi apa-apa baik gerak balik. Tengok sana semua dah gelap. Wow. Ada puting beliung. Korang nampak, guys? Kalau korang perasan lah, puting beliung, guys, kat sana. Baik aku dah dekat darat. Kita nak sampai. Alhamdulillah, selamat sampai ya. Okey, guys, alhamdulillah dah sampai. Tadi kat tadi dekat Indon. Kita dah sampai, guys. Lepas ni kita susun ikan. Tengok hasil-hasil PD Kurnia Tekong Apek. Sekarang tengah parking boat dah sampai. Alhamdulillah, selamat. Nah, sekarang aku dah sampai kat jeti. Ni sekarang tengah susu ikan, guys. Ni semua tengah susu ikan. Ni semua player-player. Kita punya player-player. Nasir Sagai, Otak, Salmin, ada brother ni. Ni Apek tengah kemas boat. Nanti kita tengok Okay, guys, jom kita pergi tengok hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bang, masuk Ni sabu je ni, batu ni. Aku. Ambil tu. Kita ada bantal, ada GT. Ni Sagai lah. Sagai di Karamo. Inilah hasil dia.
Di Korea Tekong Apek. Kita ada talang lah. Talang ada 1, 2, 3, 5. Lepas tu ni ada 1 Barracuda. Alhamdulillah. Sekarang tengah pembahagian harta guys. Ini harta ni. Sekarang tengah dulu nak masak guys. Untuk lepas mancing biasa kita makan. Ha? Boleh je. Dua je. Sekarang tengah timbang ikan. Orang nak makan. Aduh. Sekarang aku dah siap nak gerak balik. Ni nak singgah makan jap. Stay tune lah guys. Nanti kita tengok lauk-lauk yang kita pancing ni. Kita suruh makan. Aku dah sampai dekat kedai Tom Yum. Ikan-ikan yang kita mancing tadi tu, ni korang tengok. Ni player-playernya guys. Player-player dia. Jadi lauk lah kau. Elek. Jangan pakai sudu. Player-player. Aku memang tanah. Ni wak ni. Player wak. Pergi pakai sudu. Baik. Alhamdulillah aku dah siap makan semua, dah bersih semua. Sekarang aku dah ada gerak balik. Okay guys, aku nak terima kasih siapa-siapa yang sudi subscribe aku punya channel, tengok aku punya video-video. Mungkin ini last trip aku untuk bulan 12 ni, untuk trip di Kurnia dengan Tekong Sariman Apek. Alhamdulillah hasil pada mantap. Okey lah guys, nanti mungkin ada lagi video-video aku minggu depan sebab aku ada game dekat Teluk Kerang. Nantikan guys. Okey. Terima kasih lah semua yang selalu sudi support aku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita jumpa lagi next game yang akan datang. Assalamualaikum.